Hei, cepatlah balik player-player utama kita ni. Makin lama, makin gila kita dibuatnya. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola United. So dalam video kali ni kita nak buat match rating untuk game antara pasukan Manchester United dengan Leeds United. Dan sekali lagi kita dapat result yang kurang memuaskan, iaitu kita sekadar seri 1 sama dengan depa. Termasuk game ni, kalau hangpa nak tahu, kita menang sekali je tau dalam 5 game terakhir. Bagi aku performa ni memang agak barai, tapi aku tak mahu salahkan Amorim sepenuhnya. Kalau tengok pilihan pemain yang ada pun, kita pun boleh faham pasal apa gameplay kita pun agak teruk. Sebab ialah pemain banyak injured, pemain banyak unavailable, tapi still Amorim boleh buatkan tim kita ni paling kurang tak kalah lah dalam game ni. Overall dalam game ni, kalau hampa tengok sebenarnya gameplay okey je. Cuma kekurangan kita ada dua. Yang pertama adalah kualiti individu ketika menyerang. Yang kedua adalah finishing yang kurang tajam. Hal tu yang paling menyakitkan hati. Dua-dua benda ni bergabung, lalah kali buatkan game kita ni, walaupun kita banyak juga menyerang, tapi kita gagal nak kill peluang yang kita ada. So tak mau cakap banyak, kita mulakan dengan goalkeeper dulu, Sam Lemers. Walaupun dia bola 1 gol dalam game ni, tapi hampa kena ingat dia juga ada buat save-save yang crucial untuk selamatkan kita daripada bolos dalam game ni. So aku bagi dekat Sam Lemers 7/10. Center back kita yang pertama iaitu Lisandro Martinez. Bagi aku dia memang tenang dalam game ni, kawal tempo game dengan baik, dan aku rasa contohlah kalau balik pemain-pemain lain macam Matis De Ligt, Harry Maguire, aku rasa Licha ni akan maintain duduk dalam line up. So aku bagi dekat Lisandro Martinez 8/10. Center back yang kedua iaitu Eden Heaven. Heaven pun dalam game ni nampak super, walaupun dia selalu kena press dengan pemain macam Okafor, pemain macam Calvert-Lewin. Yang kita tengok tu Calvert-Lewin kadang-kadang hampir nak boleh hampas bola dengan dia, tapi dia relax je dribble dengan player tu. Kita pula yang cemas tengok Eden Heaven dia pegang bola. Bagi aku dalam game ni dia macam berani sangat, tapi dia berani sangat tu tak apalah kan. Nampak dalam game ni dia confident. Nasib lah tak ada buat mistake apa semua. So aku bagi dekat Eden Heaven performance cemerlang, tenang, walaupun main dekat tempat lawan 7/10. Kita masuk dekat center back yang seterusnya iaitu Leny Yoro. Bagi aku dia okey je dalam game ni, tapi kalau kita compare dengan lagi dua pertahanan iaitu Eden Heaven dan juga Lisandro Martinez, nampaklah Yoro ni yang paling shaky. Kalau hampa tengok kelemahan Yoro ni, kita boleh compare dia dengan Eden Heaven sebab gameplay dia pun lebih kurang sama. Kelemahan Yoro ni adalah dia ni tak pandai jaga jarak tau antara dia dengan attacker. Contohlah selalu dia kena makan dengan Okafor tau. Sebab apa? Okafor tu memang laju, tapi disebabkan selalu dia rapat sangat dengan Okafor, so Okafor senang nak beat dia tau. Kalau dia jaga jarak, mungkin susah lagi Okafor tu nak makan dia. Overall performance dia okey, tapi aku rasa dia kena improve lagi. Sebab aku rasa kalau Maguire ataupun De Ligt balik, aku rasa dia tak ada chance untuk main dalam first E. So aku bagi dekat Leny Yoro 6/10. Kita masuk dekat bahagian wingback pula iaitu Diogo Dalot. Oi, aku rasa ni adalah one of the worst performance dia pada musim ni. Sebelum ni ramai duk kutuk dia, tapi sekadar scapegoat saja. Kadang-kadang aku tengok kesian juga kat Dalot ni sebelum ni. Dia perform okey je, tapi bila tak dapat result je semua orang salahkan dia. Macam orang nak komen nak bagi dapat like lah kan. So dia kutuk lah Dalot tu. Padahal sebelum ni okey je, tapi dalam game ni memang betul-betul valid kalau orang kutuk Dalot. Memang barai gila performa dia. Dia banyak buang bola tau. Dapat bola nak buat long ball. Tempat yang tak perlu passing dia nak passing. Tempat yang kena passing dia tak passing. Build up daripada dia selalu sangkut. Dan kalau hampa tengok gol yang kita bolos tu pun mistake daripada dia. So aku bagi dekat Diogo Dalot, sorry to say, 3/10. Tinggi juga tu. Kalau aku bagi kosong, mampu Dalot tu. Kita masuk dekat bahagian wingback belah kiri iaitu Luke Shaw. Luke Shaw dalam game ni bagi aku okey je, tapi dia tak adalah bagus sangat. Sebenarnya dia banyak di cover oleh Ugarte tau. Kalau Ugarte tak ada dalam game ni, aku rasa mampu juga Shaw tu. Bukan Ugarte seorang lah, Ugarte, Casemiro, Lisandro Martinez, banyak cover gila Shaw dalam game ni. So tak nampaklah kekurangan Shaw dalam game ni yang selalu kalah battle dengan play pasukan Leeds United. So aku bagi dekat Shaw 6/10. Kita masuk dekat bahagian midfield pula. Bahagian midfield kita mulakan dengan Casemiro. Walaupun play-play Leeds kadang-kadang ada juga ampas bola daripada dia, tapi bagi aku dia dah buat satu kerja yang cukup baik, dan dia pun antara pemain yang paling kreatif juga dalam game ni. Channel bola kanan kiri, buat line breaking pass, cuba passing dekat striker, dan aku bagi dekat Casemiro 7/10. Kita masuk dekat next player iaitu Manuel Ugarte. Ugarte aku tengok dalam game ni dia rajin gila lah mat. Kita tak boleh nafikan. Kalau siapa kutuk Ugarte dalam game ni, memang dia tak tengok game lah tu. Cuma kalau hang kata Ugarte ni tak bagus daripada segi kreatif, ada betul dia juga. Memang dalam game ni Ugarte rajin gila ligan bola. Kanan dia ligan, kiri dia ligan,
Kalau dekat defense pun dia tolong Ligan juga. So dalam game ni kalau kita tengok, defense kita ada lebih protection bila Ugarte main. Dan Ugarte bukan setakat bantu waktu bertahan, waktu menyerang pun dia antara pemain yang paling rajin rampas bola dan carry bola ke depan. Tapi kekurangan Ugarte ni adalah daripada segi dia punya creativity. Contoh bila dia dapat bola, dia lambat sikit tau nak channel bola dekat tempat yang sepatutnya. Momen-momen macam ni lah kita rindukan kelebat play macam Bruno, Mason Mount. Sebab masa-masa macam ni lah attacking kita akan jadi lagi laju. Ugarte bagi aku dia bagus, tapi daripada segi creativity, daripada segi pemilihan player waktu nak passing tu, dia kena improve lagi. Tapi overall daripada segi dia punya kerja, dia punya usaha, memang mantap. 5 bintang aku bagi kat dia. So overall rating untuk Ugarte dalam game ni aku bagi 7/10. Patrick Dorgu punyalah dalam game ni Amorim tak mau bagi Zirkzee main dekat attacking midfield. Dia bagi Dorgu main kat attacking midfield tau, pakai formation 3 pertahanan. Tapi bagi aku dalam game ni Dorgu bagus daripada segi menyerang, nampak mencuba, dan dia ni salah satu pemain yang agak bahaya juga dalam game ni. Tapi daripada segi defensif agak mengecewakan. Lagi-lagi dia pergi buat tackle kat tengah padang kat Calvert-Lewin tu. Tu salah satu tackle yang bagi aku paling bongok sekali lah. Dah lah waktu tu bawa minit 30 dia pergi tackle mat. Tapi nasib baiklah dia kena kat kuning je. Kalau kena kat merah tu kita dah rugi dah dalam game ni. Tapi daripada segi menyerang memang dia okey. Cuma kalau nak improve sikit daripada segi keputusan tu, waktu nak buat decision making tu, sama ada nak shoot ataupun nak passing, aku rasa tu dia kena improve lagi. Tapi dia agak berani juga dalam game ni. Walaupun ada teammate dia tengah minta bola, dia boleh shoot. Dan hampir-hampir gol juga sebenarnya shooting dia tu. So aku bagi dekat Patrick Dorgu 6/10. Next player Matheus Cunha. Aku rasa dalam game ni kesian jugalah dekat Cunha. Cunha dah start kena mark selalu tau dengan play-play pasukan Leeds. Tapi aku rasa dia kena belajar untuk release bola lagi awal. Contoh kalau dia passing lepas tu dia lari space kosong, lepas tu baru dia dribble, okey juga kan. Tapi dalam game ni kebanyakan dia macam dia cuba buat sendiri. Tapi kalau hang tanya aku, kalau hang compare gameplay game ni dengan game lepas, aku rasa game ni aku lagi prefer Cunha punya performance. Sebab nampak dalam game ni dia lagi cepat release bola berbanding game lepas. Game lepas memang nampak dia tamak gila. Dan dalam game ni dia memang improve, dan aku nampak lah dia cuba buat apa yang dia boleh buat, dan akhirnya dia boleh score 1 gol juga dalam game ni. Gol yang sangat-sangat penting, paling kurang kita boleh seri dengan Leeds United. So aku bagi dekat Matheus Cunha 7/10. Masuk pula dekat striker Benjamin Sesko. Aduh, tak tahulah kan. Tapi kita kena backup dia, apa kena ingat. Kita fan MU. Biarlah fan-fan tim lain kutuk striker kita, kita kutuk striker tim lain pula. Jangan kutuk striker kita. Tapi ni aku bukanlah nak kutuk sekadar menghina. Kita macam kita sekadar nak meluahkan perasaan. Aku rasa Sesko ni kena improve banyak lagi lah. Memanglah hari tu Amorim cakap waktu masa main dalam EPL, dia kata Cunha dengan Mbeumo ni tak perlukan masa yang lama sebab mereka dah stay dalam EPL. Sesko je mungkin perlukan masa yang lama sebab dia ni baru main dalam EPL. Sesko aku tak nafikan dia memang rajin ligang bola, tapi itulah makin banyak peluang dia dapat, makin nampak banyak pula kekurangan dia dalam game ni. Posisi ni bukan tak okey tau, dia selalu ada dekat tempat yang betul, tapi masalahnya bila sampai bola dekat dia, finishing dia tak clear. So aku rasa lah ni bukan masalah daripada segi kualiti dia, tapi aku rasa masalah daripada segi confident. Aku rasa dia perlu skor 1 ataupun 2 gol, dan aku rasa benda tu akan settle nanti. Dan tolonglah MU, kalau contohlah dapat penalti lepas ni, bagilah Sesko tu ambil. Biarlah kalau dia skor ke tak skor ke kan. Kalau dia skor tu hang tengok macam Arsenal. Macam mana Arsenal support Gyökeres. Walaupun Gyökeres tu barai juga daripada segi serangan, tapi setiap kali penalti mesti dia pun bagi dia ambil, sebab nak bagi tambah dia punya confidence. So aku harapkan Sesko akan improve lagi next game. Kita nampak usaha dia, kita semua tak nafikan usaha dia memang ada, tapi itulah finishing itu. Kita memang perlukan striker yang rajin, tapi kalau hang rajin tak skor gol pun orang sakit hati juga, sebab raja striker ni memang kena skor gol. So aku bagi dekat Benjamin Sesko 5/10, tapi masih awal lagi untuk dia, kita kena support dia. Kita masuk dekat substitution pula. Sub dalam game ni Amorim just buat satu sub saja, iaitu Joshua Zirkzee, tapi bagi aku sub ni memang sangat-sangat impactful. Bila masa kita kena 1-0 dengan Leeds United, tiba-tiba Amorim masukkan Zirkzee dan kita tukar formation main back 4, dan masa ni tiba-tiba nampak serangan kita agak berbahaya. Connection kita daripada segi serangan tu tiba-tiba lagi bagus bila Zirkzee masuk, dan aku rasa dia lah game changer dalam game ni. Walaupun dia tak score gol, tapi dia buat assist. Aku bagi dekat Joshua Zirkzee 8/10. Untuk manager pula Ruben Amorim, aku agak fresh juga dengan pemilihan pemain dalam game ni. Bila dia tak mainkan Zirkzee tu aku okey lagi, tapi formation tu kita bukanlah nak gunakan sentiment back 3 back 4 sangat, tapi kita dah tengok bukti dah masa dia lawan Newcastle
Newcastle hari tu, attacking nampak lagi okey tau bila dia gunakan back 4. Tak tahulah kan pasal Pep Amorim ni degil sangat nak pakai back 3, tapi nak salahkan Amorim 100% pun tak boleh juga, sebab tengok pilihan pemain yang ada pun kurang memuaskan. So aku bagi rating dekat Ruben Amorim 6/10. So itulah video kali ni. Hampa puas hati tak dengan performance Manchester United dalam game ni? Aku tak puas hatilah dengan performance MU dalam game ni, tapi itulah kita kena terima. Kalau hampa tengok interview baru-baru ni lepas habis game, Amorim macam bagi hint tau. Dia macam cakap yang kemungkinan Bruno dan juga Mount akan balik nanti masa lawan dengan Burnley. So kalau depa balik tu bolehlah kita bernafas sikit. So apa pendapat apa pasal game Manchester United dengan Leeds United ni, apa boleh komen dekat bawah, dan apa prediction apa untuk next game lawan dengan pasukan Burnley, apa juga boleh komen kat bawah. Okay, so itulah video kali ni dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan, Assalamualaikum.